KL seberang dan China banyak, China Hong Kong banyak. Oh, China pun ekspor lah. China Hong Kong banyak. Itu apa? Musang King. Kalau China Musang King lah. Blackton. Blackton, udang merah, dia pun hantam lah. Oh tu. Allah bumpi lah. Oh hantam. Oh ekspor China. Allah bumpi lah. Oh. Assalamualaikum. Saya dekat balik pulau. Ni gerai mana ataupun kedai siapa ni? Tu dia tu. Mr. Tony Tan. Okay, jom kita pergi review tengok. Good morning Mr. Tony. Jumpa lagi Itu dia. Musim durian kita mai. Macam sihat ah? Sehat. Bagus. Sudah mula musim Udang merah lah. Oi. Banyak udang merah? Tamannya lagi. Oh. Tamannya lagi. Kim Hong. Mai kerja lagi. Ya, okey. Dia baru dia. Sekarang kira baru mula musim lah. Baru mula. Apa kelun yang ni? Baru turun. Sekarang kelunnya ada 604 dah. 604 sudah mau habis dah, bukan ada. Ui. Habis dah. Oh. Itu sekarang ada 604 hari ini ada. Ada itu kulit hijau. Kulit hijau. 15 kulit hijau, kacang hijau. Kacang hijau. Musang King. Kim Hong. Kampung. Oh, kampung. Ya. Kampung. Macam lah. Harga macam mana pula sekarang baru ni? Sekarang harga agak macam gitu, macam agak kurang 35 lah. Okey. 35 ini duri kacang itu kulit hijau. Itu 35. Ini 35. Kacang hijau. Kampung di kolam 30. Blackton ni kecil lah. Ni kecil. Oi, Blackton ni. Bukan, sorry. Musang King ya. 35 1 kilo. Ini saya piot lah. Si. Saya 35. Ini pula? Yang ni Blackton. Blackton ni lebih kurang 50 lah. Oh, murah kan lah. Murah lagi. Ini BM lah. Ya. Oh, grade B. Macam lah. Sana yang depan tu? Sana depan tu dia kampung. Oh, kampung. Tamannya lagi lah. Bukan tamannya lagi. Kampung balik pulau lah. Tapi isi kuning lah. Kampung pun macam lah. Oi, kampung isi kuning ya. Yang kampung pun macam lah. Mana? Oh, ni. Kampung. Oh, isi kuning. Ya. Kampung pun isi kuning. Macam kahwin lah no? Macam kahwin lah. Oh, ni macam-macam kelon ni no? Ni 604. 604 mana? Oh, iyalah awal-awal ni. Tapi pun sudah mau habis dah. Tu no? Di pipeline lah. Di pipeline. Elok-elok ni. Tengok. Tu dia. Di 14. Oh, ini kahwin kampung. Kahwin kampung. Kompo. Ni. Kompo. Tu. Tunjuk bagi cerah nampak tu. Isi merah sikit. Isi merah. Oh, okey. Tapi semua nampak kuning no? Ya. Ini macam Musang King tu. Ini kebun kebanyakan kuning banyak. Oh. Putih ni ada. Belum turun lagi. Kebun sendirilah no? Sendiri. Ada setengah. Kita ada 5-6 kebun belum turun lagi. Oh. Sebab dia orang lambat. Ada setengah lambat lagi. Ini kira awal bunga lah. Ini semua awal bunga. Oh, bunga sekarang awal. Tak banyak lagi. Belum banyak lagi. Jadi lebih kurang berapa lama lagi nak mau banyak? 2 minggu. 2 minggu. Okey. 2 minggu lagi lepas tengok. Panas tengah bulan 5 ni lah. Lebih kurang lah. Tengah bulan sampai bulan 6. Sampai bulan 6. Oh, tu masa tu banyak lah. Dia boleh tahan sampai bulan berapa? 8, 9. Okey. Baru buka bunga punya pun ada. Tapi tak tahu jadi tak jadi. Dia peringkat-peringkat lah. Ini peringkat pertama. Okey. Peringkat keduanya belum sampai. Yang ada setengah lambat, ada setengah cepat. Oh, okey. Tapi dia boleh sambung lah. Tak putus lah. Oh, jadi panjang lah musim dia. Panjang. Ini
tahun panjang. Dia Mr. Tony dia export pada dah ni. Ya, No? ekspor pagi suatu keluar. Oh pagi sudah. Suatu keluar. Ini lokal lah. Oh lokalnya. Boleh lah kalau ni main dekat gerai Mr. Tony. No, cuti-cuti ke? Lamanya tahunnya. Iyalah. Ha? Dengan kita ada Musim. main lebih kurang 5 tahun ada kah? Ha ada. Lebih kurang. Lebih kurang. Kita Tiap-tiap tahun I main sini. Tengok apa ni durian balik pulau memang okey lah. Kan? Balik pulau punya harga memang cantik sikit. Oh tu no. Memang cantik sebab dia punya buah pun cantik. Oh tu. Buah Johor masuk sini ah? Johor Suabe. Sudah habis dah. Suabe. Pahang ada keluar sikit. Oh tu. Barulah. Tapi sana tak sampai sini lah. Dia sana pergi sampai KL pun tak cukup. Oh tu. Sekarang mai sampai sini. Oh. Minyak mahal. Ya ya. Dia video kira lebih sikit. Sini balik pulau punya durian pi ke KL juga? Ada. Ada juga. Oh ada Toki yang tak pi. PKL, KL seberang dan China banyak, China Hong Kong banyak. Oh China pun ekspor lah. China Hong Kong banyak. Itu apa Pahang Musang King? banyak, Kalau China Musang King lah. Oi, Blackton. Blackton, udang merah, dia pun hantar lah. Oh tu. Holo pun pergi lah. Wah hantar ekspor China. Holo pun pergi lah. Oh. Kunpo dah pun pergi lah. Okey. Ini holo lah, kecil lah. Oh lepas suka juga sana loh. Ini holo, tapi kecil lah, ini holo. Memang kecil, holo. Tapi memang balik pulau punya holo bagus lah. Tu lah. Balik pulau tu kulit hijau, holo bagus, memang bagus. Okey. Elok. Pokok-pokok lah, palawan tanam lah ini. Betul-betul. Tapi kulit hijau seberang mungkin ada lagi. Dia perak pun ada lagi. Oh. Dia ada tanam. Tapi rasa balik pulau punya durian lain sikit no? Dia Special no? makan dia punya taste pun lain. Betul. You tengok kampung saja, you rasa. Ini macam. Betul lah. Tapi dia putih ada. Putih punya kan kita sekarang kolam jual lah. Oh. Masuk kelang. Oh masuk ke lah. Ya ya ya. Cantik lagi. Pasal tu dia banyak pilih yang kuning ni. Sekarang buat tak banyak lagi lah. Okey lah. Sikit hari you tengok lagi 2 minggu banyak. Macam dulu macam lah banyak. Tu dia Mr. Tony pesan tu. Lagi 2 minggu. Okey lah. Boleh turun main Penang lah. Tapi sekarang ada lah tapi tak banyak. Dah mula dah lah. Okey Baru okey. kita start di kurang tak sampai 2 minggu. Minggu lagi. Oh. Ya lesen mohon Mei 1. Oh 1 Mei. Baru boleh mula musim. Ya durian. Baru boleh berniaga. Niaga. Okey okey Mr. Tony. Thank you Thank you very Okey much. jumpa lagi. Okay.